Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sehat-sehat lah. Ada geng, hari ni macam mancing kan, sebenarnya tak. Hari ni special sikit geng. Hari ni saya bersama ni brother main menjala geng. Nak try lah jala. Tu nampak kan aku dah cakap tu. Oh mak ai, nampak tu dia, baru dia tu dia lah. Sini geng, kita nak try kan. Alright, kita tengoklah hasilnya, ada yang tak ada ke, ada ke tak ada ke. Kita try lah. Terima kasih yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom kita tengok. Oi, kat situ dulu. Layan. Ya ke tak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah. Eloknya tadi daripada sana. Daripada sana, jadikannya tak pergi ke sana nanti. Dia kemari. Kalau dari sini dia halau pula ikannya ke sana. Turun lah, turun bawah. Tak ada. Ada tak ada? Aduh, kecewa geng. Sana lah, sana rendah sikit. Kecewa geng. Meanwhile, boleh dia tak lembik lah. Alah, nasib baik tak ada rakaman. Mana ada lembik. Rakaman kat mana? Itulah cakap kau ada halau dia. Jinjing ke sana dulu, ke sana dulu. Nasib baik tak ada rakaman tadi kau tergolek kan. Kalau ada tadi memalukan. Nampak. Buatlah bulat-bulat, jangan buat tak bulat. Kau ni pandai ke tak pandai? Tu. Depan lagi. Makin depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah dicampak. Aduh. Aduh. Berapa kaki? 8 kaki ke apa? Oh, patutlah. Jadilah. Aku nak tahu ikan apa je. Alhamdulillah. Apa lagi? Tahu. Tu apa tu? Tilapia. Tilapia. Malah kecil lah. Dia ada kayunya, ada tonggol ni. Tilapia geng. Tapi itulah kecil. Kita lepas lah. Dia tadi dah terbuka cantik. Lepas tu dia kat bawah dia
janganlah turun hujan. Sekejap lah. Sekejap je. Aduh. Tak ada. Ni cakap bolong. Aduh. Oh, macam tu lah cantik. Aduh, tengok muka orang cantik. Menyial. Ya, kita meraih tadi cari macam. Tak payah, kat sini aja dah banyak ikannya. Masalahnya jalannya okey ke tak okey? Kau jalan kau tak apa punya jala. Tengok, kita dah sangkut nampak. Aduh. Tak ada, tak ada. Tak mungkin lah. Ha, tak mungkin lah tak ada. Apa yang tak kena? Tak kena orangnya. Aduh, spoil lah kau men. Apa tu? Bagi aku pula sini. Mana boleh buka ni besar. Aku balik kot sangat. Kita try pula geng Ada ke tak ada? Dah lah masih ni air. Takkanlah tak ada langsung. Merepek lah. Dia nampak kita kat atas. Takkan tak ada langsung. Okay geng, saya try pula geng. Okey ke KO? Okey ke KO? Alamak, ada ni pula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tak ada rasa. Oh. Ada dah. Memang dia lah. Ikan tadi aku lepas tu. Ikan tadi geng yang Mami lepaskan. Talapia geng. Tapi tadi bukan talapia tu geng. Bukan. Aku rasa talapia apa ini. Mungkin. Bismillah. Alah, bongok lah. Lepaskan. Cupliknya besar-besar, takkan talapia, bukan lah. Bukan lah. Ini tu nampak lagi. Kita belajar lagi kan. Apa ni, kating? Talapia juga. Mabuk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bulatlah kau. Apa ni?
Habis yang nyuplik besar-besar tu apa? Ha? Yang nyuplik besar-besar tu apa? Tempoh lah. Ya ke? Tadi kalau bot nak cakap di sini kan bot. Kalau di sini jadi di situ kita jangan kita habis. Aduh. Tak kita aja kat mana? Tak apa, aku nak juga dapatkan ikan yang besar. Aku tak tahulah apa dia yang besar. Jangan, tak payah. Bongok lah. Ikan bulan. Ikan bulan. Ikan bulan. Ikan bulan. Kenapa boleh ikan bulan? Ikan bulan, geng. Ikan bulan? Ha. Bulan boleh sampai sini. Ikan bulan. Tu. Ikan bulan, geng. Ha, nampak? Ha, ikan bulan mulut besar. Ha, tu dia. Emas lah. Huh. Kau ni. Ikan bulan, geng. Dia memang tadi yang nyupliknya terlampau banyak sangat. Ah, dia lah ni. Dia ada kumpulan dia. Tu, ikan tilapia. Tilapia. Yang ni boleh besar. Kan ikan bulan kan? Bukan eh? Ya. Takkan dulu buat umpan kat sini jadi hidup kat sini. Hidup lah. Tapi aku buat umpan mati. Banyak ke kau bawa umpan bulan? Siput gondang. Buat umpan ni. Umpan apa? 9. Tapi sebelah sini tak bau dah tu. Ni tak bau, dia tak ada minyaknya. Buat cepat ada tu. Sepatnya pula tak ada. Ha? Tak mana? Cari dah. Ikan bulan kan? Dah tahulah ikan bulan. Masuk dalam plastik. Dah tahulah ikan bulan. Jom, kita pergi lagi sana. Jom kita ke sana. Aku duduk diam situ. Aku suruh dia menjala, aku pula yang pergi menjala. Ah, kolong. Opo lah. Bismillah. Aku tak suka lah macam ni, benci aku lah. Tak ada.
Roti. Apa? Tak nak. Apa? Tak tahulah. Bismillah. Oh, lemak boleh tahan. Okey, ada kemajuan. Tapi tak ada ikan. Lampam. Lampam ada. Tilapia ada. Ui, banyak cengkerang. Apa lokan ni? Belakang macam mana? Oh. Aduh, padu, saiz padu. Lele lah geng. Lele lah geng. Ha. Patutlah jedut-jedut. Lele lah. Lele. Lele. Bukan. Ambil lah. Tak payah, kau duduk je situ. Aku dah terror. Ni geng, hasilnya jadilah. Lampam ada, tilapia ada. Maknanya yang nyumplik banyak-banyak tu, tu dia. Ikan terpon. Ikan bulan. Macam pelik je kan. Tebo baru sekali, lepas tu suruh orang menjanamkan diri. Okey, itu saja hasilnya. Alhamdulillah. Jadilah buat goreng-goreng. Okey geng, alhamdulillah. Itu saja hasilnya yang ada. Saja nak tahu apa yang ada kat ni. Pagi tadi datang situ, dia nyuplik-nyuplik pula besar-besar. Kita try lah. Rupanya adalah ikan bulan dan ikan tilapia, ikan lampam. Tu dia yang duduk dekat sungai ni. Alright. Terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi next video. Video apa. Assalamualaikum.